Boleh tak boleh, Kadet? Boleh, Staf. Berapa minit? 15 minit, Staf. Aku tak dengar berapa minit? 15 minit, Staf. 15 minit aku bagi. Kalau korang tak siap, kau turun 10. Boleh ke tak boleh, Kadet? Boleh, Staf. Kau tunggu apa lagi? Aku bagi 15 minit. Gerak semua sekali. Kain biru siapa pula atas katil ni? Kadet! Baris! Baris! Sedia! Assalamualaikum dan selamat petang semua sekali. Sedang diri! Kadet! Kamu tahu sebab apa kamu kena battle order? Saya menerima laporan daripada ketua company mengatakan kamu tidak menunjukkan contoh yang baik semasa gegakan kamu daripada blok ke pada kawat. Kenapa jadi begitu, Kadet? Adakah kamu tidak dilatih untuk berkawat? Sini adalah tempat kamu untuk belajar menjadi seorang pegawai. Bolehkah kamu menerima hukuman ni? Adakah layak untuk kamu terima hukuman ini? Saya ada juga usaha. Awak tu ada? Awak bawa dia pergi hospital esok. Kalau tak sihat juga, tinggal je lah kat hospital tu. Senang awak cakap. Siapa nak jaga? Awak? Awak lah. Awak jangan lupa janji awak masa nak ambil Aidan dulu. Saya tak pernah lupa. Tapi 2 minggu ni saya memang sibuk. Kadet baru masuk. Faham tak? Penting sangat kadet awak. Tak payah nak jadi mak lah kalau nak seorang tak nak jaga. Kenapa awak? Tiba-tiba je pasal dengan saya. Kenapa? Perlu ke saya jawab soalan tu? Perlulah. Saya nak tahu kenapa. Apa sebab awak jadi macam ni? Beri tepi katil masing-masing buka, lokal. Aku nak bagi tahu korang penggunaan handphone. Mau ada handphone kan? Ya. Kau ada? Ada, Staf. Kau? Ada, Staf. Betul ada? Betul, Staf. Handphone hanya boleh digunakan di dalam bilik penginapan, faham tu? Faham, Staf. Mes kadet dan juga kelas tidak dibenarkan, faham tu? Faham, Staf. Kadet Ras, aku nak kau jadi IC blok dan pastikan pintu, lampu ditutup 23:59, faham tu? Faham, Staf. Esok 06:00 aku nak tengok korang semua baris subuh luar blok. Faham tu? Pukul berapa aku nak dengar? 06:00, Staf. Aku tak dengar. Pukul berapa? 06:00, Staf. Faham? Faham, Staf. Boleh tak boleh, Kadet? Boleh, Staf. Kau sampai nak macam tu? Kau nak tuduh aku? Aku tak tuduh siapa pun. Aku tak ingat, aku tak mana. Tapi masalahnya kau pandang aku macam tu, apa hal kau tuduh aku ke? Kan aku cakap, aku tak ingat aku letak mana. Bukan nak tuduh kau. Ini kali nak pandang orang cantik sikit, Kau nak pandang orang macam kau hajar sangat, Aku datang sini bukan nak gaduh tau. Kau Kadet. Baru tadi pegawai bagi tahu. Mana kita? Faham, Cik. Tak faham Kadet. Faham, Cik. Okey, belakang mungkin.